Betul abang cintakan Afifah. Abang nak kahwin dengan dia. Berikut admin kongsikan alur cerita drama. Dia Imamku episod akan datang versi novel karya Siti Rosmizah. Amiruddin sedang sibuk mengemas di pantri tempat kerjanya. Walaupun hubungan dia dan istrinya semakin dingin, dia tetap profesional dan menghormati Humairah sebagai majikannya. Bagi Amiruddin, urusan kerja dan pribadi harus dipisahkan. Ketika itu, Adila datang menyampaikan pesan bahawa Humairah mahu berjumpa dengannya. Mereka berbual seketika sebelum disampuk oleh Dahlia. Berlaku sedikit pertelingkahan antara Dahlia dan Adila kerana tuduhan Dahlia bahawa Adila cuba membodek Humairah. Kononnya kerana bos itu menyimpan perasaan terhadap Amiruddin. Namun Adila menolak tuduhan tersebut dan menyindir kebodohan Dahlia yang hanya mampu bekerja kerana hubungan kekeluargaan, bukan kerana kelayakan. Selepas Adila beredar, Dahlia cuba berbual dengan Amiruddin. Dia mempertikai pekerjaan Amiruddin yang dianggap tidak setaraf dengannya, malah merendahkan martabat lelaki itu kerana bekerja sebagai pemandu dan pencuci. Dahlia menyarankan agar Amiruddin meminta jawatan lebih tinggi kerana dia yakin Maksumah dan Humairah pasti akan meluluskan. Namun Amiruddin tenang menjelaskan bahawa dia hanya berkelulusan sijil pelajaran Malaysia dan lebih rela melakukan kerja yang setimpal dengan kelayakannya daripada makan gaji buta. Dahlia cuba bermain sentimen dengan menyebut nama Rafiq dan mengingatkan bahawa Humairah mungkin akan kembali kepada lelaki itu jika Amiruddin terus bersikap dingin. Namun Amiruddin tidak terpengaruh dan mengingatkan Dahlia supaya bekerja dengan ikhlas dan tidak menyalahgunakan waktu kerja. Amiruddin kemudian masuk ke bilik pejabat istrinya setelah dipanggil. Mereka berbual, tetapi Amiruddin kekal formal dan enggan membincangkan hal pribadi di tempat kerja. Humairah cuba menyentuh soal kehidupannya di luar waktu pejabat, bertanya tentang kerja malam Amiruddin menjual burger. Dia menawarkan bantuan kewangan, tetapi Amiruddin menolak dengan alasan ingin menambah pendapatan untuk memiliki rumah dan kereta. Humairah cuba menunjukkan keikhlasan cintanya dan menyatakan kesanggupan untuk hidup susah bersama Amiruddin. Namun Amiruddin menyindir kata-katanya, mengungkit kembali penghinaan yang pernah Humairah lemparkan padanya dahulu. Dia mengingatkan bahawa bakal istrinya tidak sanggup hidup susah, memberi bayangan bahawa dia akan menikah lain. Humairah terkejut dan sedih apabila Amiruddin secara terang-terangan mengatakan dia tidak mencintainya. Walaupun Humairah meluah perasaan cintanya dan ingin hidup bersama Amiruddin, lelaki itu dengan tenang menjelaskan bahawa dia ingin bersama orang yang dicintainya sahaja. Humairah cuba menahan air mata dan menyembunyikan rasa pedih di hati. Sebelum Amiruddin beredar, Humairah memberi arahan agar dia tidak lagi memanggilnya dengan gelaran Cik Mairah. Sebaliknya memanggilnya sayang, cuba menghidupkan kembali hubungan mereka yang semakin hambar. Namun Amiruddin tetap bersikap dingin. Apabila Humairah meminta semula cincin perkahwinan mereka, Amiruddin mengatakan dia telah membuangnya, sekali lagi menyakiti hati wanita itu. Humairah merayu dengan linangan air mata, memohon maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan. Dia cuba mencium tangan suaminya sebagai tanda penyesalan, tetapi Amiruddin mengelak. Dia menyatakan bahawa bos tidak seharusnya mencium tangan pekerjanya, tetapi Humairah menegaskan bahawa dia mencium tangan suaminya, bukan pekerjanya. Akhirnya Humairah bertanya sama ada Amiruddin mencintai Afifah dan ingin menikahinya. Amiruddin tidak menjawab, sebaliknya terus melangkah keluar dari bilik itu, meninggalkan Humairah dalam kesedihan yang mendalam. Walaupun Humairah cuba memujuk, bagi Amiruddin, luka yang telah ditinggalkan terlalu dalam. Dalam hatinya, Humairah tidak lagi wujud sebagai cempaka yang pernah bertakhta di jiwanya.